Sambil buat live, dia bertanya beg nombor 8 untuk apa? Yang ni lah. Yang ni tolong beli. Okey, yang ni adalah serum kapsul pertama di Malaysia. Stop! Bukan untuk dimakan. Bukan untuk dimakan. Aku suruh kapsul je, semua orang terus perancawan nak minum. Jangan, dia bukan untuk makan. Dia serum pertama dalam bentuk kapsul yang you all campur dengan toner dia ke atau dengan air, sapu kat muka. Dia function dia bantu macam mana kapsul ni, dia meresap ke dalam kulit muka kita laju. Okey, dia bukan macam kering, dia lagi laju. Zaz dia masuk. You all tengok pakai-pakai dia kering dah. Dia bantu untuk bagi toner kulit kita sekata, untuk jeragat, untuk fine line, untuk tone-tonekan balik kulit, untuk bagi kulit kita sekata dan juga putih berseri. Dia siang ke malam pakai, siang boleh, malam boleh. Dia ada bila you all beli dalam satu kotak, dia ada satu papan ni. Okey, dia untuk 10 hari. Kalau you all pakai sehari sebiji. Saya pakai sehari 2 biji. Berapa kali satu biji boleh pakai? Satu biji sudah, sekali pakai satu biji. Satu biji pun hang tambah dengan air, hang boleh pakai kat muka dengan kat di balance tu sapu kat lengan. Ni boleh. Ni bagus. Sama ada you all pakai produk apa yang lain nak campur dengan dia, tak ada masalah. Dia bagus sangat-sangat. Dan bila you all pakai, you all boleh rasa dia meresap. Okey, dia memang combination everything. Buang fine line, buang masalah jeragat, kusam semua. Yang ni tolong beli. Tolong beli. Yang ni memang bagus. Terus saya abang. Saya tinggal yang ni je. Saya nak kena order baru dengan yang ni. 2 biji satu hari pun boleh. Boleh. Saya pakai satu pagi, satu malam. Koyak ke tepi, tambah air. Dah, that's it. Tolong beli yang ni. Yang ni memang bagus. You all, sama ada umur berapa pun, tolong beli. Yang kau tadi umur 60 pun boleh pakai. Boleh pakai. Pak-pak lah sikit, muka nak atas sikit. Bapak-bapak. Saya 52. Ni muka umur 52. Okey. Baik. Assalamualaikum. Dapatkan di beg kuning. Yang ni serum kapsul pertama di Malaysia yang kalau you all makan, pakai tu, memang wonders. Okey. Baik. Assalamualaikum.